Hey guys, korang nak tahu tak? Sebenarnya dekat dalam dunia ni ada satu makhluk SCP ni yang dia memang tak pernah bunuh orang. Dia memberi kebahagiaan kepada orang. Uish, macam mana dia boleh buat orang semua bahagia? Tengok, sotong saya pun boleh bahagia. Mesti korang nak tahu kan? Mari saya ceritakan. Okey, SCP-999 ni nama dia The Tickle Monster. Kenapa The Tickle Monster? Sebab apa? Tickle tu maksudnya geletek. Sebab apa? Dia memang suka geletek. Geletek dekat siapa? Bukan dekat manusia je, tapi ada satu haiwan ni, nanti saya bagi tahu. Dia ni disukai oleh semua pihak SCP. Sebab apa? Masa tu banyak je pihak SCP kalau lepak dengan dia mesti rasa happy. Banyak orang-orang SCP kalau tengah sedih, menangis semua, tapi kalau lepak dengan dia, kalau pegang dia, diorang terus rasa happy. Korang bayangkanlah, penjahat yang suka bunuh orang pun bila berjumpa dengan dia ni, penjahat tu terus jadi baik. Dia tak boleh bercakap pun. Dia tak boleh cakap pun bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa Jepun. Dia tak boleh. Dia hanya boleh buat muka comel, lepas tu dia senyum je. Macam tu. Tapi bila orang lepak dengan dia, dia akan memberi aura positif. Sampai kan ramai je pekerja SCP, pihak SCP semua kadang-kadang tengah stres, lepas tu tengah depres. Tapi bila dia ni datang je, diorang terus rasa happy. Tapi pada satu hari tu, tiba-tiba pihak SCP diorang rasa macam nak uji kaji dia. Korang tahu tak pihak SCP buat apa? Pihak SCP bawa dia ni berjumpa dengan SCP-682, SCP buaya tu. Korang ingat tak SCP buaya yang boleh bercakap tu? So macam mana diorang buat uji kaji tu? Diorang akan letak dalam satu tempat tu, boleh katakan satu bilik tu, ada buaya tu dengan ada dia ni. Sebab pihak SCP tahu yang SCP-682 ni, yang SCP buaya ni, dia memang ganas, memang tak ada siapa boleh lawan dia. Sedangkan diorang tembak dia banyak kali pun dia tak pernah mati. Lepas tu banyak je SCP macam The Shy Guy, The Old Man, bila jumpa dengan buaya ni je, memang diorang tak boleh nak makan buaya ni. So masa tu diorang pun letaklah sekali. Tapi bila korang tahu apa yang jadi, mesti korang rasa macam, "Ui, serius lah?" So masa pihak SCP dah letak buaya dan benda ni dekat dalam bilik tu, diorang tengoklah apa jadi kan. Tengok-tengok SCP-682 yang SCP buaya tu, dia tengok je benda ni. Dia macam pelik. Apa benda ni? Tiba-tiba SCP-999 ni datang dekat buaya tu slow-slow. Lepas tu dia naik atas badan buaya tu. Apa benda yang dia buat sampai dia naik atas buaya tu? Dia naik je atas buaya tu. Tiba-tiba buaya tu tiba-tiba senyum. Korang bayangkanlah SCP-682 yang buaya tu mana pernah senyum. Rupa-rupanya SCP-999 ni dia datang dekat buaya tu. Lepas tu dia geletek-geletek buaya tu. Buaya tu sampai rasa happy gila. Korang bayangkan macam mana dia boleh bawa aura positif tu. Dan diorang pun pernah letak SCP-999 ni dekat dengan The Shy Guy, dekat dengan The Old Guy semua, dekat semua SCP. Memang semua SCP memang terus tak jadi jahat. Memang bila dia ni datang je, diorang terus jadi baik. So kalau korang nak tahu, SCP ni je yang memang bebas dekat dalam office SCP tu. Kiranya dia boleh bergerak ke mana-mana saja. Korang bayangkanlah, dia ni baik gila sampai kalau dia terbuat silap kat orang tu, maksudnya contohlah kalau kita tengah pegang cawan ke kan,